Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk episod kali ni, kita nak sambung untuk apa yang nanti akan ada episod sebelum ni, episod 1. Ni untuk episod 2, part untuk macam mana kita part 2 untuk cara untuk jahit pekat. Okey. Okey. Okey, untuk episod ni kita akan jahit pekat ni. Okey, ini di antara proses kedua lah kita kena buat sebelum jahit pekat. Okey. Okey. Buka pekat ni, buka tali atas tu. Dengan buka tali dalam ni, takut nanti dia berkamuk lah. Okey, pekat yang kita nak buat ni, pekat 040 6 inci. 6 inci, 40 mata. Panjang 100. Okey. Okey, kita buka. Untuk buka pekat ni, kita jaga-jaga juga. Kena berhati-hati supaya dia tak terkeluar. Semua tak ceramuk. Okey. Kita ambil yang pada dalam dulu. Kita ambil pada luar, ambil pada dalam. Ambil pada dalam. Pada dalam. Okey. Kita letak ujungnya dah. Okey. Tak apa, okey. Sekarang kita buat. Okey, kita ambil kena gunakan tali. Tali yang kita tunjuk pada episod 1. Okey, kita guna tali ni. Kena masuk setiap mata di dalam pekat ni. Dan setiap mata dalam pekat ni, kita kena masukkan tali. Okey. Sekarang tali kita dah ni sediakan. Okey, tali ni untuk panjang pekat ni lebih kurang dalam kita 45 depah lah. Lebih kurang ataupun kadang-kadang tak lebih sangat, tak lebih daripada 45 depah panjang pekat ni. Panjang 6 inci, 45 depah. Okey, jadi sekarang kita tunjukkan sampel dulu macam mana kita kena masukkan tali. Okey. Ya, masukkan tali macam ni. Masuk setiap satu mata kita kena masukkan tali. Okey. Memang agak rumit sikit. Pukat ada dua jenis pukat. Satu pukat lagi kita tak payah masuk tali. Nanti saya akan tunjuk seterusnya lah. Nanti pukat lain, episod yang lain. Nanti pukat mata turun ni pukat mata lintang. Mata lintang kita kena masuk secara manual. Kalau yang pukat mata turun tu dia ada tali siap dah, kita masuk sekaligus terus. Okey, jadi kita kena masukkan ni. Setiap satu mata kita kena masukkan. Itulah. Ni kita kena guna kalau dua orang buat kerja lebih cepat. Sebab satu atas satu bawah. Ni kita masuk gajah atas. Okey. Selepas kalau kita masukkan habiskan tali yang gajah atas. Okey. Ni. Dan ni untuk gajah bawah, kita kena masuk sama juga seperti yang atas. Sama macam tu. Kita kena masuk, lepas masuk gajah atas ni, tali atas, kat dalam mata, kita kena masuk. Bagi masuk ke gajah yang bawah. Selepas masuk siap-siap sehingga habis, baru kita buat
teknik yang selepas ni lah, teknik yang dijahit dan masuk pelampung dengan masuk batu 5. Okey, kita okey. Hanya okey untuk masa ni tingkat saya turun untuk part 2 hanya setakat ni saja. Kita akan masuk tali hingga habis. Lepas tu saya akan sambung untuk episod ketiga. Masa masuk batu, pelampung dengan jahit. Okey, untuk setakat ini saja untuk episod kali ini. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, jumpa lagi the next episode.